Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera kepada semua penonton Mad Talk with Zora and Friends. Okey, hari ini saya rasa bertuah untuk mendapat tetamu istimewa untuk topik kita pada hari ini. Okey, yang bahagia Prof. Dr. Muhammad Najib, iaitu pakar psikiatri daripada MSU Medical Center. Selamat datang, Prof. Okey, Terima kasih kerana menjemput saya lah pagi ni. Amat terharu dapat penjemputan. Ya ke? Seriously, Prof? Alhamdulillah. Sebenarnya saya dengan Prof ni, macam mana saya berkenalan dengan Prof adalah isteri Prof. Ya. Profesor Zujamil ni dengan saya kenal lama dah, Prof. Prof tahu kan, dah over 30 years lah. Wedding saya pun Zu datang. Jadi, from that relationship and then we are very close actually. Dan saya happy lah Zujamil, kepada Prof Zujamil juga saya berterima kasih lah sebab help me. Wives only can talk to husband, cewa and persuade them. Okay, so Prof, saya nak cerita lah satu, Prof. Saya sebenarnya dulu kan, Prof tahu tak, masa saya first year study bila saya study kat UKM dulu, first year tu kita boleh decide sama ada nak buat medicine atau tak. So saya ni pergilah interview. First year memang saya dalam sains hayat dan perubatan kan. So saya pergi interview untuk dapat scholarship tu, JPA interview. So ada 3 panel lah. So dia tanya saya nak jadi kepakaran apa. So saya cakap lah, ini tahun berapa tau, Prof? 1983. Okay? And then they ask me, nak ambil kepakaran apa? So saya cakap, saya nak jadi pakar sakit jiwa. Lepas tu diorang gelakkan saya. Diorang kata, mana ada orang sakit mental dekat Malaysia? So saya kata, sekarang mungkin tak ada. Sebab masa tu tak banyak tau, Prof. Sekarang mungkin tak ada, tapi bila negara membangun akan ada banyak lagi masalah kesihatan mental. But anyway, I didn't get that scholarship, but I didn't even decide to become a doctor. That's why I'm having this Mad Talk with Zora and Friends. Kalau tidak, the topic will be Mad Talk with Dr. Zora. Yeah. Okay. That would be nice. No. Okay, anyway, but I wanted to do psychiatry actually before, but anyway, so coming to the topic, Prof, saya nak tanya lah, sebenarnya banyak juga soalan yang dihantar kepada saya. Kadang-kadang people confuse between sedih dengan depression, Prof. Macam mana kita nak bezakan kesedihan yang biasa dengan depression? Is there a distinctive line between these two? Adakah seseorang boleh tahu dia dalam keadaan sedih atau depression? Kesedihan ni adalah gejala biasa lah kan. Semua orang mesti pernah sedih. Betul. Okey, dan satu ciri yang membezakan antara kesedihan biasa dengan kemurungan ni ialah punca dia barangkali dan juga tempoh lah. Sebab biasanya kan yang normal kan, kita sedih sebab sesuatu peristiwa yang berlaku. Betul. Ada orang sedih hilang handphone. Ada orang sedih sebab kehilangan ahli keluarga. Macam tu kan. Ataupun dia melabur mana-mana, tiba-tiba kena songlap duit dia lah, kena scam kan, sedih. Tapi ada peristiwa dia biasanya kalau dia sedih tu, dia akan jadi murung. Ada simptom yang kalau teruknya kesedihan tu pun sampai tak boleh tidur, rasa gelisah. Tapi tadi ada punca kan, dan keduanya tempoh dia tak lama. Biasanya lepas 2-3 hari macam tu settle. Itu kesedihan biasa. Semua orang ada. Betul. Bila ditimpa musibah, kita akan sedih. Kalau kemurungan ni, dia tadi simptom tadi ada, dia sedih, dia gelisah, tak boleh tidur. Tapi tak ada tambah lagi simptom lain. Ada sampai kurang selera makan, kan? Yang agak tak berat boleh tidur.
tak boleh tidur, dia menangis, kadang berterusan lah, sedih sangat-sangat. Dan seterusnya dia macam hilang minat untuk buat sesuatu. Sebenarnya nak kerja pun dah tak boleh buka depan komputer, tengok komputer je. Ya. Malahan aktiviti yang biasanya dia suka, contohnya kalau orang suka berkebun, atau orang lelaki dia suka main golf lah. Sekarang ni macam-macam, kalau orang muda ada panggil apa yang baru tu, apa nama, pickleball. Dan sebagainya lah. Memang minat, tiap minggu pergi. Sekarang sebab dia murung, dia tak pergi. Dan finally duration dia dah ada juga. Kalau untuk kemurungan biasanya dia sekurang-kurangnya berterusan semua tadi dalam tempoh 2 minggu sekurang-kurangnya. Baru kita kata kemurungan. Jadi dia ada different level sikit. I see. Ada timeline. Ya, faham. Dan kalau ada seseorang dalam keluarga tu kemurungan, inilah tanda-tanda yang perlu diperhatikan, betul tak Prof? Sebab kadang-kadang dia tak tahu, ahli keluarga atau sahabat-sahabat, katakan yang pejabat, kita banyak spend time di pejabat daripada di rumah. Lepas tu kita nampak orang tu selalu tak datang kerja atau apa. Jadi apa langkah yang perlu diambil oleh ahli keluarga bila nampak family member atau sahabat ada tanda-tanda yang Prof cakap tadi? What is the first thing they should do? Talk to them atau macam mana? Sebenarnya dia tak ada macam ketika yang tepat ataupun teknik yang khusus. Sebab bila orang mengalami kemurungan ni kan, dia biasanya dia sendiri mengalami dulu. Mungkin senyap je, kita tak mana-mana tak perasan pun, diam dalam bilik, tak keluar, tak bercakap dengan orang kan. Dia dah lama-lama tu baru kita nampak yang dekat tempat kerja, dekat rumah, kenapa nampak, especially kalau berterusan kan, macam contohnya siapa-siapa pula, kalau sakit sari tu kadang mood tengah tak ni, bilik itu kita biasa tak kacau pun. Tak kacau, betul. Jadi yang penting sekali kita nak tengok kalau benda tu berterusan, itu yang paling penting. Jadi kalau macam konteks kerja lah kan, dia ni kalau hari tu saja dia tak perform, mungkin ada satu yang mengganggu fikiran. Itu tak apalah. Kalau nak cakap-cakap je, pergi minum kopi sikit, okey je, settle macam tu. Tapi kalau yang berterusan ni, saya rasa yang penting sekali ialah kita kena buat some kind of assessment. Bukan sebagai psychiatrist, tapi sebagai kawan, sebagai ahli keluarga, nak tengok apa benda isu dia sebenarnya. Is there something yang mengganggu dia? Sebab kalau kita tengok pada asal perbincangan kita tadi, beza antara kesedihan dan kemurungan tu, biasanya kalau kesedihan biasa ni ataupun orang tengah stres, ada punca kan? Ada punca. Jadi tengoklah kalau punca tu nampaknya taklah berat sangat. Dan kadang-kadang lepas kita sembang-sembang itu, dia dah okey, tanya what's going on with you, apa yang mengganggu fikiran, ya. Kalau dah okey macam tu, kita stop there lah. Tapi kalau despite kita dah cerita tu, kita boleh nampak, kita boleh rasa ini kalau macam ni takkan bercandu sekali reaksi dia. Berterus-terusan. Kadang-kadang kalau ada apa-apa isu yang tu kita dah bantu pun dia masih lagi affected. Sebab bila dia dah jadi kemurungan, faktor peristiwa tu mungkin ada. Tapi tindak balas dia tu ataupun kesan benda tu dah orang kata keterlaluan. Contoh, sebagai contoh. Katalah dalam keluarga ada kematian. Kan sakat grief atau bereavement tu standard lah kan, semua orang mengalami kesedihan itu. Can be even a few months. Tapi most people after seminggu ke dia take a break, dia boleh kerja macam biasa. Kan macam. Tapi kadang-kadang ada orang yang dapat apa ni grief tadi ataupun kadang-kadang berkabung gitu kadang. Dia sehingga lepas 2-3 minggu orang lain dah back as usual, dia tak boleh kerja lagi, masih ada menangis sepanjang masa, sampai tak lalu makan, tenaga hilang, nampak pun macam cengkung, tak tahu. Masa itu I think it's important then kalau boleh pujuk dia untuk datang terima rawatan. Ataupun kalau tak boleh, kena cari resources lain lah. Mungkin ada di tempat kerja, kadang ada orang ada perkhidmatan kaunselor dan sebagainya. Tanya dia nak jumpa dengan orang itu tidak. Dan paling penting sekali, ini selalu orang kadang tak perasan ya, iaitu bila kita cakapkan kemurungan ni kan, dia boleh jadi berat. Puan Zora rasa yang kalau dalam kemurungan, apa yang simptom paling berat? Saya. Kalau untuk seorang yang mengalami kemurungan, paling berat dia menangis lah. Nangis tak berat lagi. Dia akan buat something worse than that. Which is? Hurting themselves. Kadang-kadang hurting others. Hurting others. Okay, that was what I was about to come. So,
But bukan semua depresi yang akan bertindak agresif macam tu kan, Prof? Adakah semua depresi macam Prof cakap, the worst stage, the worst level is to commit suicide, bunuh diri atau ancam untuk bunuh diri ataupun hurt others, mencederakan orang lain. Adakah semua depression macam tu atau certain and how to know whether that person, okay, dia depressed and then we how to see whether this person is going to hurt himself or whether going to hurt others? Okay, itu soalan yang saya selalu ditanya sebenarnya kalau kita buat forum, ceramah sebagainya. Sebab sebenarnya betul lah saya sepatutnya jadi pakar sakit itu. Tak adalah Prof. Okay. Boleh je. Bukan, maksud saya tadi kita bincang tadi start off macam mana, apakah itu kesedihan biasa kan. Dia ada satu progression. Jadi dalam kemurungan sekalipun dia ada yang ringan, yang sederhana, yang berat. Jadi mula-mula tu mungkin nangis, tak lalu makan, tak boleh tidur, tu biasa lah. Peringkat awal mungkin mild depression. Mild depression of course rawatan pun mudah. Kalau mereka datang awal, sebab tu saya tekankan datang awal tadi. Datang awal. Supaya rawatan pun mudah. Mungkin simple counselling, mungkin tak perlu bagi ubat pun awal. Okay. Tapi kalau kemurungan tu berterusan, dah jadi moderate to severe sebagainya, barulah tadi yang paling berat betul, iaitu mungkin mencederakan diri. Jarang-jarang ada juga mencederakan orang lain juga. Tapi itu jarang sangatlah dalam kemurungan. Penyakit lain mungkin ada lebih. Dan satu lagi, ada dua, satu yang mencederakan diri, satu lagi yang jarang-jarang orang sebut, mungkin tak ramai yang tahu, dia boleh menyebabkan psikosis juga. Iaitu psikosis ni biasanya untuk penyakit psikiatri lain lah, macam skizofrenia, yang dia dengar suara yang kepercayaan yang pelik-pelik gitu kan. Tapi dalam kemurungan yang berat pun dia boleh dapat juga benda ni. So psikosis. Jadi dua tu yang kita kena monitor sebagai doktor. Saya tengok yang tu. Kalau dah sampai peringkat dengar suara, suara pun dalam depression, suara yang orang kata suara hati, suara telinga, mungkin suara hati, mungkin suara telinga, tapi istilah psikologi keturunan adalah ego syntonic. Maksudnya suara tu akan menyatakan benda-benda yang menyedihkan juga, ataupun confirm dia rasa dia tak berguna, tak ada harapan. Kau memang tak berguna. Dia tambah-tambahkan lagi, menyebabkan kemurungan tu makin teruk. Itu kelazimannya, dia ada tema dia sendiri. Sebab tu mudah je nak bezakan biasanya lah antara psikosis sebabkan kemurungan atau psikosis yang macam skizofrenia dan sebagainya. Itu pertama. Itu yang keduanya, yang pasal yang rasa nak bunuh diri dan sebagainya, itu pun kalau kita fikirkan adalah satu gejala yang ego syntonic juga, sebab bersesuaian dengan perasaan dia ketika tu. Bila orang dah sampai dalam peringkat suicidal ni, kemurungan dia terlampau teruk sangat. Pakar menyatakan kalau orang yang murung dia ada 3 benda. Dia rasa diri dia tu buruk, tak elok. Self is bad. Okay. Lepas tu dunia ni tak best. Dunia ni macam kejam pada dia. Dan dia pun tampak tak ada harapan untuk buat apa-apa pun yang orang boleh suka dia. Dia rasa macam dia tidak disuka orang lain, dia dibenci. Dia rasa dia memang tak boleh buat apa-apa pun untuk yang memberi satu yang bermakna pada orang lain. Itu yang kedua. Yang ketiganya, masa depan pun bad. The future is bad. Jadi self is bad, the world is bad, future is bad. Why live? Itu isu dia. Jadi sebab tu kalau orang yang depression dia dah very severe, dia boleh kepada suicidal ideation dan sebagainya. Jadi itu ego syntonic, sebab sesuai dengan perasaan dia ketika itu. Sebab tu memanglah kita boleh tengok banyak faktor kan kenapa orang murung. Tapi saya kadang-kadang kalau dengan pesakit saya cuba simplify. Bukanlah saya nak pergi teoretikal sangat. Sebab asas dia sebenarnya untuk orang yang murung ni ada satu chemical dalam brain, iaitu serotonin yang rendah. Jadi bila dia makin rendah, itulah tadi simptom makin teruk. Sebab tu bila saya bagi ubat antidepresan tu, kita nak tingkatkan serotonin tadi. Supaya perlahan dia akan daripada severe depression, moderate, mild dan terus baik. Adakah itu aja cara untuk naikkan serotonin atau ada cara lain untuk kita naikkan, like natural way of increasing serotonin? No, so far you have not. Tak pernah lah, Prof. No, itu ada juga orang kata kesalahfahaman dalam kalangan masyarakat. Bila saya sebut serotonin, orang fikir doktor ni fikir biologi je. Which is wrong. Sebenarnya saya lebih berpegang pada prinsip. Sebenarnya
Tuhan jadikan tubuh kita ni, otak kita sebagainya, bila kita murung, serotonin tu rendah. Sebab dari segi azalinya, bila mood kita ni diregulate oleh certain hormon dalam badan kita. So bila kita suka, happy sebagainya, serotonin, dopamin tinggi. Itu sebenarnya adalah paras chemical dalam brain. Tapi yang kita rasa adalah emosi. So maksudnya sebarang aktiviti, terapi ke, senaman ke, pemakanan yang baik ke, yang boleh meningkatkan katekolamin tadi, serotonin, dopamin, even norepinephrine, semua itu adalah kemikal tertentu yang mengawal emosi kita. Semua tu boleh meningkatkan emosi kita. Sebab itu sebenarnya peranan contohnya terapi tadi. Ni dari segi biologi. Kenapa terapi membantu? Sebab bila terapi tu kita bincang, memberikan harapan balik pada dia, nampak jalan keluar sebagainya. Dia membetulkan kadang ada kepercayaan yang salah sikit lah masa kita murung bahawa kita bad person. Sebenarnya kita tak disukai. Sebenarnya ada seorang je pun attack kita. Orang lain suka je kita. Tapi masa murung kita fokus pada seorang tu. So dalam terapi dia betulkan. Jadi bila dah dibetulkan pemahaman tadi, serotonin pun naik sebab untuk to feel happy, serotonin kena naik balik. Sama juga macam exercise. Exercise tu kita badan kita makin sihat kan, dan ada hormon-hormon tertentu yang dihasilkan dalam badan kita. Contohnya endorfin yang menyebabkan kita lebih tenang dan sebagainya. Dan bila orang stres, apa yang berlaku dalam badan? Banyak kortisol yang sekali itu yang sebab kita stres. Jadi bila kita exercise semua tu kan, benda-benda ni akan berkurang. Dan bila dia berkurang, serotonin dia naik. So saya lebih tengok secara holistik macam tu. Okay. So satu lagi Prof. Bila depression ni, kalau ahli keluarga dia nampak salah seorang di keluarga dia introvert, dia duduk je dalam bilik tak nak keluar, itu dah kira, adakah itu satu tanda macam Prof cakap tadi kan, saya tahu jangka masa, maknanya dia memang selalu suka duduk. Jadi orang yang depression ni tak boleh digalakkan untuk duduk seorang, betul tak? I mean like ask the person to get out and mingle ke, tapi tak boleh paksa juga. Bila orang tu depressed, dia memang tak nak bergaul dengan orang. Oh, leave me alone. I just want to be by myself. So, macam mana tu, Prof? Kalau pada saya, ada dua perkara tu. Pertamanya, kalau sebagai psikiatris, kita akan tengok orang panggil premorbid personality. Maksudnya, asalnya dia macam mana? Ada orang memang pendiam. Ada orang memang suka menyendiri. Betul. Kalau asalnya dia okey, tapi dari kecil dia okey. Bila dia dah teens, coming, let's say dah 17, 18, dia dah mula. Is that a personality punya? Itulah poin saya sebenarnya. Memang bila kita semakin dewasa, kita ada perubahan emosi, pemikiran. Jadi memang orang kata age appropriate lah. Kalau golongan remaja, ramai suka menyendiri dalam bilik. Bukan semua temurung. Dia mungkin peringkat tu dia rasa dia nak autonomi ke apa ke, macam tu. Jadi maksud saya tadi yang sebelum tu macam mana adalah, kan kita sebut perubahan tu lebih kurang 2 minggu atau lebih. Jadi kalau 2 minggu sudah dia tak macam tu, sekarang macam tu, itu we are worried. Kalau selama ni macam tu pun, cuma sekarang ni lebih sikit, then kita tengok macam mana. I think dia tak straightforward macam tu. Sebab kalau orang yang tadi yang suka menyendiri dalam bilik, remaja banyak buat macam tu kan, buat jumpa saya pun saya akan assess, saya tengok macam mana dia dalam keadaan semula jadi dalam the last few months, bagaimana, mungkin tanya dia sendiri kenapa duduk dalam bilik tu. Kalau dia bagi alasan bahawa lately ni for the last few weeks I feel so down, I don't like to mix with people kan. Lepas tu saya dah, kalau dia masih pelajar kan, saya baca buku tak faham apa-apa, then I'm worried. Tapi kalau kadang-kadang gaduh girlfriend sikit ke apa benda yang tu biasalah tu. Kan? Temporary lah tu. Itu kalau sebagai ahli keluarga mungkin bagi support macam tu pun, I think with that everything should be okay. So, sama dia suruh dia keluar bilik atau tidak tu, itu bergantung pada keadaan. Kadang-kadang, kenapa perlu dia keluar? Kita masuk dalam bilik, sembang-sembang dia pun, sebagai ibu contoh kan. Itu okay, okay. So, objektif dia, first kita kena find out the severity lebih kurang. Puncanya macam mana. Dia isunya yang dalam konteks kemurungan ni, kalau pertama tu perubahan memang agak ketara pada dulu. Ramai yang kita tengok macam tu. Saya ada contoh yang recently, saya seorang orang muda, dia sehat mula, lepas tu dia ada satu penyakit yang kronik. Lepas tu penyakit yang kronik, kemudian dia mula mak dia nampak macam menyendiri apa semua, dia dah bimbang pasal penyakit dia kan. So dah different person altogether. So dalam konteks that young person tu, pertama dia ada masalah tadilah fizikal tadi kan, penyakit dia tu, dan dia mungkin
react towards that, dia overthinking dan sebagainya terhadap penyakit bila lah nak baik. Memang susah nak baik penyakit tu kan. So cumanya ialah mungkin keluarga dia memang tak berapa mahir tentang apa tu kemurungan. So lambat sikit datang. Bila kita datang tu on top of the rawatan perubatan tu doktor yang kenal rawat kan. Kita memang boleh contribute juga psikologi, psikiatri, kita bagi terapi sikit, bagi ubat sikit sebab sekurang-kurangnya sekarang ni mungkin membantu dalam konteks dia lah, membantu dia menerima penyakit tu dengan lebih mudah lah. It's not that we going to cure penyakit tu, tapi control lah. Sebab dalam konteks yang saya tugasan harian saya memang ada dua jenis. Satu yang boleh katakan quote-unquote semula jadi, mungkin sebab masalah kewangan, masalah perhubungan, itu yang psikologi lah. Ada juga yang physical issues. Belum lagi, satu lagi nak konteks orang muda dia cakap kan. Ada satu lagi yang saya ke masyarakat pun ramai dah tahu benda ni, penyalahgunaan dadah. Itu meluas. Okey, jadi dadah ni macam-macam sebenarnya, bukan satu jenis. Ada setengah tu bila dia the dadah will lead to the kemurungan. Jadi ada setengah dadah tu, ramai contohnya kan, pil kuda. Ramai orang tahu pil kuda. Betul. Methamphetamine, tapi dia anggapkan itu benda yang jenayah, budak ni hura-hura, so. But actually, kalau somebody takes that for a long time, memang boleh menyebabkan masalah kemurungan juga. Salah satu dia. Banyak penyakit lain yang dapat, tapi salah satu kemurungan. Dan kemurungan ni agak distinct tau. Macam dia cakap kalau saya pernah jumpa beberapa orang sakit kan, sebab dia tak tahu dia ambil suka and he can afford it. Dia tak kisah pun. Dia kata dia okey. Tiba-tiba dia datang murung. Dia tak boleh explain. Dalam konteks kehidupan dia, keluarga dia, keuangan dia financially quite stable. Tak ada apa-apa pun. Tapi dia murung dia. Kenapa doktor saya murung? Kenapa kan? Lepas tu lama-lama bila dah ada rapport kan, kita sembang-sembang, dia ngaku dia memang ambil methamphetamine regularly. He can afford it. So, orang kaya. Jadi sekarang ni saya kata, kalau saya bagi antidepressant, now let me retract sikit. Kenapa contohnya macam stimulan, macam methamphetamine menyebabkan kemurungan? Dia bila ambil stimulan, apa yang berlaku ialah dia akan charge dopamine dan sebagainya, akan terhasil dengan banyak tu. Suatu kita rasa seronok dan kita akan buat balik. Tapi pada masa sama, anything in excess, dia akan habis. Macam kita lah kalau ada air satu ni kan, kita minum lama habis kan. Itulah, kalau tak replenish. Jadi dia terlampau banyak sampai dah tak ada lah hormon-hormon yang menyebabkan gembira tu tak ada. Sebab tu dia murung. Jadi orang tu saya cakap, kalau you nak saya rawat dia punya kemurungan ni, kena stop drug tu. Kalau you tak stop drug, macam cara most antidepressant bertindak ialah dengan yang paling common SSRIs macam Prozac dan sebagainya. Dia bertindak dengan mengurangkan pemecahan molekul serotonin tu dekat dalam otak lah, supaya lama-lama dia kumpul naik. Macam dalam kalau bayang cawan ni dia akan pelan naik gitu sebab distraction kurang. Jadi lambat-lambat akan macam tu. Tapi kalau orang yang ambil dadah secara berterusan tu dah tak ada macam this cup of coffee, dah tak ada langsung isi dia, you nak restore apa? So dia pemangkin tu tak ada. Tak ada sikit-sikit sakit baki misal kata. Kalau bahasa kasarnya of that serotonin dalam otak dia. Macam mana bagi antidepressant dia nak restore? So sama juga dalam negara kita kurang sikit lah, bukan tak ada. Macam orang yang ambil alkohol berlebihan, alkoholik tu. Ramai yang datang depression sebab alkohol itself dia terbalik tadi, stimulan dia habiskan semua. Alkohol sendiri ada a depressant drug. Dia menyebabkan kemurungan. So kalau dia menyebabkan all those levels akan rendah. So kalau dia masih ambil alkohol berterusan, saya bagi antidepressant macam mana pun tak ada kesan. So itu I think yang jarang orang sebut juga, tapi very important sebab ni masalah biasa. Saya actually have had someone who I personally attended to taking this, and after that saya letakkan dia ke pusat pemulihan untuk dia stop tu supaya dia boleh, but teruk jugalah saya lihat sendiri sampai pakar tu suruh saya sendiri masuk dan jumpa dia untuk nasihatkan dia untuk pergi ke pemulihan. Lama jugalah. So tapi alhamdulillah okeylah. Cuma stigma family member ni kadang-kadang Prof, diorang takut nak bawa. I tell you, it happens, especially dekat rural areas. Okay, I tak tahu kenaikan kadar depression dengan saya tak sentuh lagi anxiety. Depression ni makin
meningkat sekarang. Betul tak Prof? Prof nampak jugalah. Memang it's increasing, right? Well, itu ramai orang fikir macam tu kan. Tapi tak Saya lebih kepada yang a bit more skeptical about those data. Sebab daripada kajian, okay, let's go to facts. Okay, kadar kemurungan ni dulu masa COVID meningkat tinggi. Okay. Orang surprise macam mana ni dulu beria sangat nak work from home lah, seronok di rumah, ada masa dengan keluarga. Betul. Kan? Dia stress, work-life balance tak ada. Bila terlampau dia ada side-nya balance, rupanya makin orang depress. Itu susah nak explain. Tapi itu perbincangan lain lah. Then people would have thought selepas COVID dia akan turun lah sebab dah tak ada lagi stress. Dulu macam masa COVID tu ada masalah kewangan, tak dapat duit, tak boleh kerja. Itu semua tu dah settle down slowly. Tapi rupa-rupanya kalau tadi kita cakap yang paling severe adalah bunuh diri kan? Kadar bunuh diri. So dalam fakta dan penelitian kesihatan yang latest, itu kajian tu kalau tak silap saya berakhir pada 2021, tapi dia publish baru sangat lagi dalam 2025 macam ni, baru sangat, very new. Jadi dan WHO menunjukkan kadar bunuh diri meningkat sebenarnya masa selepas COVID. Sekarang meningkat. Jadi itu satu fakta lah. Jadi orang debate macam-macam. Kenapa jadi macam ni? Pada saya secara umum barangkali people are still adjusting to kesan-kesan COVID ni, sebab kesan COVID bukan orang meninggal sebab COVID je. Masalah kewangan yang will not settle immediately. Just because COVID is over doesn't mean your business dah go up. Oh, tell me about it. Betul. Semua orang still struggling, competition is more. Banyak company yang tutup. Jadi masih lagi. Itu sebahagian daripadanya. Tapi nak jawab soalan ni, yang saya kata saya lebih skeptical about the data tu. Itu fakta yang tak boleh nak deny. Tapi bukan semua yang depression bunuh diri. Betul. Okay. Jadi what about the actual depression? Pada saya, kalau kita a bit more adil lah dengan data, dengan apa yang berlaku, saya kurang setuju dengan kata kemurungan meningkat. Yang meningkat adalah kita punya keprihatinan dan awareness. That one is very true. Kenapa? Sebab masa COVID juga banyak yang podcast lah, apa orang cerita, semua orang ada duduk rumah tengok je kan. So awareness meningkat. Itu kita perhatikan. Makin ramai orang come forward, bukan untuk depression, untuk penyakit lain pun, OCD dan sebagainya. Orang dah aware. Bila awareness meningkat, orang datang lebih ramai, which is good thing lah. Pada saya macam tu. Sebab kenapa saya kata gitu, bila saya tengok yang datang jumpa saya tu, macam mana tengok, saya tak nampak satu faktor khusus yang menjadi punca kenapa berlaku peningkatan kemurungan. Lain kan, kalau COVID jelas ada punca. Jadi itu je, bukannya pada saya bukannya terlampau meningkat, sebab kalau kita bagi lagi 2-3 tahun when everything stabilize, saya rasa akan mellow down balik. That means you are saying, Prof cakap awareness tu telah menyebabkan ramai orang datang, come forward. Tapi there are people like macam saya mention, the family member rasa stigma tu masih ada tau Prof. Dia orang tak nak jumpa pakar psikiatri kerana gila. Dia ada gila. Sampai ini benda betul ya. Sampai ibu tahu anak dia ambil ubat, tapi tak nak bagi tahu kepada ayah sebab takut ayah marah. Okay, this is actual scenario ya. So ibu rahsiakan daripada ayah, tapi anak sebenarnya dah sampai tahap nak mencederakan diri, you know. And this is among the in rural area lah I'm talking about. So the stigma is still there. The stigma is definitely still there, and I think kita kena stop that, the stigma. It is considered as a disease like diabetes, hypertension. So my second question would be, patient kena ambil ubat sepanjang hayat ke? Atau ada jangka masa boleh berhenti? Barangkali saya jawab dua-dua soalan tu dengan trying to correct the myth yang ada. Alright. Itu stigma tu kata dengan myth lah. Kepercayaan salah lah panggil kan. Bukan delusi, tapi dia misconception. Yang pertama, yang pasal kenapa orang tak nak jumpa psikiatris untuk kemurungan dan lain-lain juga. Dan pada saya dalam kes kemurungan ni malang, sebab kemurungan ni, as you rightly said, is one of the disorders dalam psikiatri pun yang most treatable.
Most treatable. Kerja mana darah tinggi tadi, kalau dah lambat macam saya ni, kena makan ubat je lah. Tak ada harapan akan baik. Kemurungan kalau datang awal, boleh 100% well. Okay. That is jadi, what people don't know. Yes. Itu myth yang pertama, yang bahawa penyakit ni kalau dah kena, dia takut. Kalau diagnose dia forever, dia akan dilabel sebagai mental illness. Itu wrong. Itu myth yang pertama, iaitu penyakit mental, termasuk kemurungan tadi, tidak boleh dirawat. Which is wrong. Kalau saya takkan berada di profession saya kalau benda tak boleh dirawat. What's the point? Okay, yang pertama. Yang keduanya, ramai orang, especially kalau kemurungan lah, dia tak nak datang sebab dia rasa menunjukkan dia ni lemah. Because kadang-kadang bila cerita dengan adik-beradik, kadang dengan mak ayah, dia cakap, alah kau ni benda macam ni pun tak boleh handle. Dah besar kan. So sedangkan saya dah sebut awal tadi, sebab tu saya sengaja sebutkan pasal serotonin dan sebagainya. It's not just about factors tu adalah menyebabkan dia jadi murung. Tapi yang sebenarnya berlaku, serotonin dia dah rendah. So kalau kita nampak macam tu, bukan nak oversimplify, barangkali kalau kita bagi rawatan yang betul, mungkin kita boleh bantu dia untuk rasa okey balik. Betul. Itu yang kedua. Yang ketiganya pasal rawatan sampai bila tak boleh berhenti. Itu beramai. Apatah lagi ada yang tambah kicap sikit lagi, dia kata menyebabkan ketagihan. Betul. Takkan berhentinya ubat, which is totally wrong. Sebenarnya penyakit apa pun dalam dunia ni, bukan penyakit psikiatri, bukan kemurungan saja. Kalau datang awal, biasanya memang lebih efektif. Kalau kita lukakan sikit, luka ke tangan tu, pergi dekat kecemasan ke apa, dia jajak sikit, lepas minggu baik kan. Betul. Tapi kalau dah parah semua, kalau ada kemalangan yang lambat kerana tak boleh baik pun, ada luka-luka yang tak boleh baik sebab ada jangkitan dan sebagainya, kan rumit. Jadi kalau kemurungan tu dirawat awal, macam saya cakap awal tadi, mungkin a bit of counselling is enough. Ataupun ubat, simple ubat bagi a few months, a few weeks boleh ni. Dan kemurungan ni sendiri sebenarnya, yang orang bimbang pasal kena ambil ubat forever ni, dia macam penyakit lain, rawatan dia pun ada beberapa peringkat. Sebab tu saya klasifikasikan tadi, mild, moderate, severe. Kalau mild tu biasanya, kalau nasihat baik, insyaAllah dengar nasihat doktor, kaunselor, sebagainya, psikologis, dia bagi rawatan, ubat. Biasanya lepas beberapa bulan tu, kalau first time kena depression, memang besar kemungkinan boleh baik sepenuhnya. Tapi saya sebagai psikiater, saya akan pesan, dah sihat ni, jangan terus berhenti ubat. Wait first for a few more months until your brain can take over to produce your serotonin dan sebagainya. Masa tu mungkin you akan rasa okay, dan mungkin dah tak perlu. By that time mungkin kita boleh slowly wean off the ubat dan berhenti. Tapi kalau kadang-kadang orang dia tak faham, bila dia rasa macam dia dah baik, dia berhenti ubat, dia dapat second episode, then dia punya algoritma dia dah berubah. Kalau orang dah kali kedua kena kemurungan, saya akan nasihatkan ambil ubat lama sikit lagi, setahun, 2 tahun. Kalau dah kali ketiga dan above, mungkin lah. Sampai kat tu memang kena ambil ubat berterusan. Sebab brain dia dah lain, dah berubah. Jadi sebab itulah dalam pada masa yang sama tu, kadang-kadang dalam banyak keadaan lain, termasuk juga hal-hal yang bukan psikiatri dekat hospital, kita pemahaman kita silap menyebabkan kita rasa itulah sebenarnya orang tu bergantung pada ubat. Saya bagi contoh yang bukan psikiatri. Ada kan kalau dalam masyarakat kita, ni tak berkaitan sangat dengan saya, tapi kan kalau orang kadang sawan, dia ambil air tulang belakang. Betul. Masyarakat kita memanglah dia apa menyebabkan lumpuh. Semua tu. Sebenarnya kalau tak ambil air tulang belakang pun lumpuh juga. Boleh lumpuh sebab penyakit dah teruk. Doktor ambil air tulang belakang tu nak tengok pastikan apa kumannya, kot-kot lah boleh dia hentikan jangkitan supaya walaupun dia lumpuh tapi boleh hidup lah sebab kuman tu dah dirawat. Tapi sebabkan ada orang lepas ambil air tulang belakang dia lumpuh, jangan buat ambil air tulang belakang nanti lumpuh. Jadi itu misconception. Sama lah kalau nak semua vaksin semua isu-isu itulah. All that ada. So pada saya sebagai masyarakat penting kita kena faham apa isu sebenarnya. Bukan nak terus melabel. Dan akhir sekali yang pasal myth tadi, last one, bahawa seolah macam penyakit mental ni ada sejenis je. Siapa jumpa saya kata gila. Betul, saya which is totally wrong. Kalau seorang doktor lah, jangan kata psikiatris, nak jadi doktor, dia kena belajar psikiatri. Saya mengajar dia orang. So buku klasifikasi dia tebal macam tu, beratus-ratus jenis variasi penyakit psikiatri. Dan kemurungan adalah satu padanya. Salah satu jadi je. Yang betul-betul lah, kalau saya kata legally, walaupun saya memang tak suka guna istilah gila sebagainya tu, kalau ada pun satu yang betul-betul
legit lah untuk kriteria tersebut. Mungkin skizofrenia tadi lah, ataupun drug induced psychosis, sebab dia memang dengar suara dia betul. Itu memanglah kalau dari segi perbahasan agama memanglah masuk yang bahawa gila dan sebagainya, tak wajibkan sembahyang. Tapi itu satu dua je. Yang lain ni boleh dirawat dan tak apa, macam kita tak bincang lagi pasal anxiety dan sebagainya, OCD, itu bukan gila. Jadi kalau dirawat elok-elok, dia boleh pulih sepenuhnya. Kan? So pada dan saya ada yang kaitkan pula dengan keimanan. Ya. Lemah iman ya. Betul. So itu paling hit hard lah, Prof. Sebab you kaitkan dia dengan iman. Oh, sebab you lemah iman lah, sebab tu jadi. Ataupun ada yang cakap gangguan jin. So macam-macam lah perubatan, pergi ke bomoh lah, kata dia ni burung kan. So ini semua mungkin masih berlaku lagi di kampung-kampung. Jadi kita macam nak lah, I want people to come forward. Okay, so now it's like something very sensitive to me lah, Prof. Saya rasa Prof pun tahulah. Tapi ramai kawan-kawan saya masih tak tahu lagi saya as a patient. Okay, Prof? I think a lot of my close friends don't know. Only a few and my family members. I actually suffered from, I would consider myself severe depression lah. Sebab macam Prof cakap tadi, saya came to a stage where I was just crying for no reason sometimes. The loneliness, and then the fear came. The fear also came. So I started overthinking and everything, and sampai anxiety saya teruk kan, Prof. I don't know whether it's related or not, anxiety dengan depression ni. So saya datang kerja, Prof, saya macam nak pitam. Sebab saya dah tak boleh function, Prof. I couldn't function properly. The fear, the depression, the anxiety, everything was like together, and it just messed me up lah. In a way, for even my personal life. Okay, my marriage. So arwah abang saya, he's a professor, so but not in medical. Arwah abang saya bagi tahu saya, you cannot function like this, you know. So you have to go and seek help. So he actually fixed an appointment for me to go, and I met the psychiatrist. And throughout the therapy, memang saya menangis saja, Prof. Tak boleh nak cakap. Jadi saya ambil ubat, Prof. 16, 17, 18, 19, 20, 21. Dah 9 tahun, Prof. Dan saya cuba berhentilah, kan, taper down. Tapi tak boleh, Prof. Saya kena berterusan ambil ubat. Maybe because of my age. Is that a factor? So I tried to stop. Kalau 2 minggu saya stop je, atau 3 minggu, saya akan depress balik. Murung balik. So saya masih lagi ambil ubat, dan saya tak malu, Prof. Seperti Prof tahu juga, saya ada juga bawa a few people to come and see you as well. Because saya rasa benda ni, the reason why I came to brought them to you is because their family members are not supporting them. They keep telling, diorang cakap dengan anak-anak mereka, oh ini, kau ni apalah, benda macam Prof cakap tadi lah, alah takkan benda macam ni pun. So they don't want to accept, but the person tried to harm herself. So too much, so I had to take. So my own experience is that I had that stigma as well. Kenapa nak pergi jumpa sebab malu. Kenapa nak pergi jumpa pakar? Boleh je settle sendiri. And then some said iman saya lemah, ada yang kata saya ni gangguan jin, dan semua. Kita bergantung. Tapi saya kan, Prof, dari pengalaman saya, bila saya start makan ubat, saya lebihkan kebergantungan saya pada Allah. Okay? Jadi saya cuba makan ubat, dan
so that it can go together, not like depending on the medicine and forgetting about the other. I make sure that it's higher and while taking the medicine. Alhamdulillah, but like I said, Prof, saya tak boleh berhenti. Saya kena teruskan juga makan ubat. Mungkin sepanjang hayat saya lah, saya rasa. So, kalau saya nak komen yang itu yang sebut tadi, ingat mild, moderate, severe sebagainya, dan while I'm saying depression can be treated fully, tapi tengok keadaan lah, sama lah macam kita guna analogi tadi darah tinggi kecil manis kan. Satu peringkat tu memang I think like for me dah suffer diabetes more than 15 years pun. So tak adalah fikir langsung yang satu hari saya tak perlu makan ubat. Tak perlu makan ubat. So redha sajalah. Tapi at the same time saya suka punya point tu, iaitu ialah kita kena, saya sendiri dalam my practice kita guna holistic punya approach. Saya tak adalah nak, memanglah harapan pada Allah Ta'ala penyembuhan tu yang paling tinggi, betul. Tapi pada saya multi-prong approach yang terbaik. Dalam konteks kemurungan lah contohnya kan. Kalau sakit saya galakkan bukan saja please make sure you take the medicine regularly, tapi healthy lifestyle, cara pemakanan yang baik, exercise regularly, buat breathing exercise untuk calm you down, benda macam tu. Betul. Belajar cara how to manage your time properly. Betul. Problem solving techniques. Kadang orang benda simple macam how to problem solve dia tak pandai sebab tak nak belajar. Dia learn from mistake saja. Betul. Kan, benda macam tu. I think small things gitu sebenarnya yang pada saya perlu diintegratekan sekali. Jadi bila ada orang dia macam think terlampau concretely pun salah juga. Saya dah jumpa doktor dekat 2-3 tahun dah macam tu je. Saya ni bergantung pada ubat, tak baik-baik saya. Lepas tu saya akan tanya balik, apa yang you buat sebenarnya? Tell me about your typical day. Dan baru kita patutlah. Sebab ubat tu macam, bukan saya nak suka sangat balik pada chemical ni, tapi hakikatnya bila orang depressed, dia punya serotonin rendah. Tapi sebenarnya ramai orang tak faham juga, hormon-hormon tu Tuhan jadikan supaya kita boleh experience that emotion. Contohnya macam dopamine tu, bila dia tinggi kita rasa happy. Itu je. Jadi they are just potential. Yang menyebabkan kita rasa semua Allah Ta'ala yang menyebabkan, dan yang kita sendiri rasai. Jadi itu it's not just about the chemical sebenarnya. Itu ada potensi. Jadi kalau nak happy, kena cari jalan untuk happy juga. Betul. Kalau, yalah memanglah masa burung mula tu, kita tak ada motivation, tak ada apa-apa. Tapi kalau you always remain in that situation, sampai bila pun tak selesai. Lepas tu saya tekankan healthy lifestyle. Cuba do things, definitely take a new hobby. Not immediately maybe, but later on, after you feel a bit better, then slowly. Sebab tu saya galakkan sangat, kadang kalau orang yang jumpa saya tanya, okay, selain bertanya makan ubat, kata how's your mood, saya akan end juga, itulah, macam apa aktiviti seharian, banyak dah pergi, apa, whatever lah, holiday ke, dah pergi sports ke, semua tu penting. Sebab Prof tahu tak, saya sampai takut nak fly tau dulu. Is that part of anxiety or depression? Anxiety sebenarnya again, kalau kita cakap tadi sebagai kemurungan tak ada satu simptom kan, yang orang burung tu yang boleh biasa, boleh jadi penyakit. Anxiety pun macam tu. Anxiety semua ada anxiety. Semua orang ada semua anxiety. Tapi tahap bahaya itu bergantung kepada dua perkara. Satu, intensity dia, keresahan, kegelisahan tadi, dan kedua, duration. Jadi kalau contohnya anxiety is just the same as depression. Just as depression. Dan itu yang pertama. Yang keduanya, somehow dalam brain ni, anxiety dengan depression tu amat berkait. Majoriti orang yang yang mengalami kemurungan ada anxiety symptoms. Ada orang yang mengalami anxiety disorder, ada depressive symptom. Malahan, to put the icing on the cake, rawatan pun sama, masih antidepressants untuk both anxiety dan depression. That's right. So anxiety punya symptom adalah dekupan jantung laju, lepas tu ada simptom. Macam ada depression simptom. Tu ada simptom. Ada satu perkataan yang saya tak adalah baru nak discover, tapi saya like that term. Bila baca-baca buku, dia kata dia punya commonality dalam anxiety symptom ni adalah perasaan tercekik. Tercekik ni bukan tercekik yang makanan tu. Tersekat. Macam tersekat. That means everything. Choking punya sensation bukan necessarily dekat tekuk saja. Macam contohnya kan, tersekat you rasa berdebar, you rasa berpeluh sejuk, rasa sesak nafas. Tiba-tiba kan, Prof? Tiba-tiba
I mean, of course anxiety disorder ada banyak. Tapi simptom dulu. Dia bila dalam keadaan tercekik, tersekat tu, kita akan kita cuba escape dalam keadaan tu. Sebab tu kita rasa berdebas, jantung macam nak lari je. Sesak nafas, kita nak dapat more oksigen, kita keluar sebagainya, rasa gelisah. Itu semua adalah the natural fight or flight reaction dia sebenarnya. Apa yang berlaku dalam anxiety adalah exaggerated stress response. Iaitu, kan kalau kita tengah adakan dalam tempat ni interview, tiba-tiba datanglah anjing gila tu. Masuk, tak mana masuk je. Apa kita buat, takkan kita tengok, hai. Mesti kita lari. That is a reaction. Jadi, again, tadi kan, kalau kemurungan sebab ada peristiwa, straightforward. Ini pun itulah kalau kes tadi, semua orang akan lari. Kalau you stay put, something wrong with you. Betul. Okay. Tapi sekarang ni, bila kata anxiety disorder, stress response macam tadi tu berlaku sama ada keterlaluan ataupun tak ada sebab. Itu baru anxiety disorder. Saya kupas satu persatu tu. Yang keterlaluan macam mana? Puan pernah dengar kan, anxiety macam-macam saya katakan. Sebelum saya go to that point, ada dua jenis utama. Satu, anxiety yang berterusan, sepanjang masa, resah, gelisah, bimbang, tak saat duduk, all the time. Kalau sebagai psikiatris, kalau orang macam tu datang jumpa saya pun resah, gelisah. Sebab dia lah orang yang nak habis. Because all the time anxious. Yang keduanya intermittent. Intermittent ni ada tiba-tiba macam yang paling common orang tahu, panic disorder. Betul. Panic disorder ni dia tengah duduk dalam kereta api, tiba sesak nafas, atau macam nak meninggal rasa kita. Tu. Tapi dia intermittent, masa ada, masa tak ada. Cuma yang tu kena makan ubat juga? Tak, 10 ubat. Jadi sekarang ni yang saya nak kata ni, bila ada anxiety disorder tadi, dalam both context tadi, kedua-dua tu adalah out of context. Macam yang JAD, Generalized Anxiety Disorder, sepanjang masa rasa gelisah, tak ada benda pun rasa gelisah. Kadang-kadang aku kenapa resah, tak ada apa-apa berlaku. Betul. Tak, mesti aku ada miss out something. Kalau macam orang muda sekarang kan, FOMO, fear of missing out. Jadi kalau orang ada anxiety disorder, you have to know all this lah kan. Jadi dia macam tu, ini bukan orang muda punya FOMO, dia orang tua punya FOMO. Dia rasa macam dia ada benda yang sepatutnya dia buat, sebab tu dia tak rasa gelisah dia. Jadi again, bottom line tak rational kan dia punya tu. Dia orang macam panic disorder tadi. Dia tengah duduk saja je, tengah sembang buat podcast, tiba-tiba panik. Alamak. Kan. Tak ada apa pun. Bukan ada soalan-soalan yang cepu mas menjawab. Tapi dia tiba-tiba datang attack tu. Kan unreasonable. Itu satu lagi contoh. Ada orang ada fobia. Fobia kalau takut orang mengamuk tu, semua orang takut kan. Dan lipas masuk kat pintu kecil je lipas tu. Dah macam seram, macam nak kiamat dah. Fear of cockroach. Sounds familiar. Okay. Kan? Okay. Saya pernah jumpa orang yang fobia ni, jangankan lipas datang kat kaki ni. Dalam TV, National Geographic, lipas tu, reaksi dia macam tu. Saya tanya kenapa macam ni reaksi. Dia kata, tak, dia boleh nampak lipas remind dia macam satu it's very dangerous sebagainya. Apa takut lipas tu telan awak ke? Tak juga. Tak rasional kan? Jadi bila anxiety symptom tu berlaku, keterlaluan dan memang tak rasional, itulah anxiety disorder. Dan yang keduanya, duration. Duration dia ikut jenis penyakit tu macam-macam kriteria dia. Ada yang 6 bulan, ada yang sebulan. Macam panic disorder berterusan 2-3 kali attack dalam sebulan. Kalau macam JAD kita sampai 6 bulan berterusan dan sebagainya. Tapi itulah maksudnya, again, bottom line, intensity dia berat, keterlaluan dan duration dia memang lama. Itu baru mendapat anxiety disorder. Sebab ramai parents kat luar sana sekarang, of the recent incidents, a few incidences that happen, diorang risau tau. Diorang risau macam mana nak tahu anak diorang ni ada anxiety disorder ke. Best thing is macam klinik kesihatan pun boleh je masuk. Betul tak Prof? Kalau, not everyone yang mampu, boleh je pergi klinik kesihatan and check kan Prof, to see whether, okay, anak saya ada masalah ke. Betul tak Prof? Ya, sebenarnya saya baru je fresh daripada satu forum 2 hari yang sudah di MSU lah kan, tentang benda macam ni lah, masalah kesihatan mental. Kebetulan pula bulan ni 30 bulan ni, masih lagi dalam bulan kesihatan mental sedunia. Okay, dan kita celebrate 10 bulan 10 sebenarnya setiap tahun. Bulan 10. Bulan 10. Jadi forum tu berkaitan dengan itulah, cumanya antara banyak-banyak benda yang kami bincangkan, salah satu apa bendanya ialah macam mana kita nak detect, dan kalau dah detect apa nak buat. Jadi salah seorang panelis, bukan saya, panelis orang tu dia wakil tentang kesihatan. Saya pun tak aware, kita pun kena search balik, ada je kat website dia. Ada 5-6 portal ataupun line telefon yang kita boleh reach out.
line telefon. Yang confidential anonymous. Yang 1555 tu dan sebagainya. Ada. Tapi kita kena carilah sikit. Katanya dalam yang kita dah tak guna sekarang ni, MySejahtera pun ada link tu. Dan kita ada juga dalam MySejahtera tu ada juga untuk self-assessment pun. Yang boleh buat. So pada saya, daripada kita bimbang, memanglah bimbang of course. Kita ada anak dekat sekolah dan sebagainya. Apa-apa. As if sekarang ni, yang kita paling gusar dia macam as if things are out of control. Sebenarnya itu persepsi je. Persepsi. Daripada kita nak bimbang benda itu, might as well kita ambil langkah pencegahan, increase awareness. Jadi tak adalah nak bimbang. Betul, increase awareness tu penting. Sebab saya tak nak go to the politics of it. Tapi kan netizen macam-macam. Habis yang Kezara sampai sekarang dah menyesal dah apa dia orang cakap dulu. Macam-macam tuduh gini, marah ni kan. Bila dah tengok fakta sebenar dah. Jangan melenting. Jadi jangan, netizen ni ada juga yang baik, ada yang garang sikit. Kadang-kadang kita lebih cepat melatah. Might as well daripada nak border tentang betul ini, orang ni salah, itu tak ada bawa ke mana pun. Kita macam sakit hati. Might as well kita cari, janganlah dengar podcast macam ni, dapat more awareness dan belajar cara self-preservation. Sebab one of the things I remember from that forum tu, ramai panelis cakap, termasuk saya juga, yang paling penting dalam menangani masalah mental ni adalah kita punya own resilience. Sebab siapa yang tak ada masalah? Semua ada masalah. Tak kecil besar, tak besar kecil. Jadi kalau kita boleh cari jalan macam mana nak membendung masalah kita sehingga jadi teruk, sebab itu je puncanya. Tak kira masalah kerja ke, masalah kewangan ke, masalah keluarga ke. Masa kecil tu boleh handle. Kalau dah berat, semua tak boleh handle. So itu yang pertama. Dan keduanya, kalau kita bimbang anak-anak kita kan, I mean, one way nak bimbang anak orang jadi macam tu. Jangan fikir anak orang, fikir anak kita. Macam mana kita nak bimbing anak kita supaya jadi orang yang baik. Kalau semua orang, 33 juta manusia dalam Malaysia ni, nak jadikan anak dia baik, semua orang akan jadi baik. Ni kita asyik, kita fikir sekolah ni jahat, sekolah ni tak. Tersalahkan itu tak akan membantu sesiapa. Sebab in the end, I think Allah Ta'ala dia uji kita macam-macam kan. Kadang tak disangka-sangka. Tapi kalau kita boleh increase our resilience, maybe kita, bila Allah uji tu, cara kita menangani masalah tu adalah lebih cermat dan lebih efektif sebenarnya. Saya tak kata senang, tapi that shouldn't stop us from trying. Itu yang penting. So, kerana macam-macam ada dalam media untuk kita menambah ilmu pengetahuan. Tapi, again, saya senyum sikit sebab jangan juga keterlaluan. Dalam golongan orang muda sekarang ni, ramai yang datang jumpa saya, dia dah siap diagnosis. 1, 2, 3, 4. Self-diagnosis. Sebab banyak sangat. Bukan banyak tu okey. Ilmu tu okey. Tapi jangan cepat. Lagi melenting tu. Doktor, saya ada ADHD, saya ada autism, saya ada depression, saya ada schizophrenia, saya ada borderline personality disorder. Saya kata kalau betul awak semua tu, memang saya give up lah. Angkat bendera putih, tak boleh rawat awak. Tapi bila kita calm dia down, cerita apa masalahnya, macam ni, aku tak ada masalah, tapi semua macam ni. Sebab tu saya, kalau orang yang kenal saya kan, walaupun saya sebagai psychiatrist, saya juga tenaga pengajar, saya kena ajar orang diagnosis macam mana. Saya one of those, kalau sebagai professional work saya sebagai psychiatrist, saya diagnosis tu bukanlah tak penting, tapi saya tak bagi too much attention. So yang pentingnya, ya apa benda yang kita nak rawat? Orang depan kita tu, macam mana? Tak kira apa-apa diagnosis, kadang ada approach yang sama, iaitu apa-apa hal menjadilah cara makan ubatnya, healthy lifestyle, ada yang sama. Kadang-kadang ada yang spesifik, kita fokus yang spesifik itu saja. Jadi masalahnya sekarang ni, kalau kita tengok benda tu macam terdepuk dah tu kan, itu yang ramai orang panik. Parents yang dapat anak dia daripada masalah, habis panik, tak tahu nak buat apa. Yang tadi remaja-remaja yang self-diagnosis apa, macam tu lah, doktor calm down, dah overdiagnose themselves. Kadang-kadang cara nak cope pun dah tak betul. Yalah, sebab dia dah overdiagnose, dia rasa dia macam dah teruk. Jadi, do you think social media is something like now Australia dia dah ban kan, certain age je boleh on social media. Malaysia pun kami suruh 16 tahun ke bawah. Yeah, so you think social media has got effect, ada pengaruh jugalah, because Prof, macam ni, orang start comparing lifestyle. Social media, orang letak macam-macam, yang kaya, yang, so people tend to compare their life dengan tu, and it becomes like a pressure lah, stress lah. Sebenarnya, sorry lah nak berbalik pada forum saya tu, itu pun ada isu yang kita bincangkan dengan panjang lebar sebenarnya. Sebab sebenarnya pada saya, social media tak salah pun.
Bukan? Maksudnya benda tu information kan? Ya. It's not the information that's a problem. What we do with it and how we are engaged with. Ada satu istilah yang saya baru jumpa juga ni, doom scrolling. Doom scrolling. Kau tahu apa dia? Tak. Orang muda tahulah. Dia kan kalau kita tengok katalah Facebook ke Instagram ke apa-apalah tengok. Dia tengok yang kan you cari benda tu. Benda yang tak baik, benda yang akan memberi kesan emosi. You cari. Pertama. Kedua, notification. Memang bagus, canggih kan handphone saya. Telefon boleh buat notification macam-macam benda tahu. Masa COVID dulu, saya pernah bagi ceramah juga online sebagainya. One of the things yang I learned from my reading, from my own experience, macam tu. Saya cakap pada semua, tips terakhir saya, you disable notification. Betul. Sebab kita ni sepanjang masa dibombard dengan information. Dan banyak yang sampai kat kita ni, percayalah cakap saya, kalau tak you can check your own WhatsApp group semua. Majority yang sampai tu yang negatif. Yang baik-baik orang tak cerita pun. Yang baik-baik tu adalah sikit, alhamdulillah anak ni kahwin ke apa benda. Macam tu je, itu simple je tu. Tapi itu pun biasanya tak banyak like, tak banyak apa, biasa-biasa. Kalau ada pun kawan baik nak puji-puji dia sikitnya tu. Tapi kalau yang negatif, cepat. Ratus-ratus, betul lah. Betul. Jadi itu isunya. Information overload ni bukan salah social media. Salah kita yang menggunakannya. Apa kata? Ada banyak tips yang semua panel cakap. Saya pun ada bagi sikit tapi saya tak ada masa nak cerita panjang lebar kan. Tadilah doom scrolling tu out. Keduanya, limit your social media time. Jangan cakap anak dia senang. Anak kau ke 2 hours, 4 hours. Kita lebih pada dia. Betul. Mana anak nak ikut? So, there's nothing wrong. Kalau contohnya kita jadikan habit. Macam malam kan. Balik nak tidur malam tu. Off je lah phone tu. What worse can happen? Takut bos contact. Okay. Dalam setahun berapa kali bos contact tengah malam? Betul. Tak adalah. Saya tak. Kan? Ataupun tapi of course ada exception macam doktor yang on call itu janganlah kadang-kadang. Tapi bukan semua orang macam tu. Betul. Yang kita ni kedua pagi orang kontak cerita apa semua orang ni ada masalah tu. Oh, rumah sana tu kampus sebelah terbakar pun. Kita pula jadi tak boleh tidur fikir tu sampai ke rumah kita. Most of the time tak adalah sampai peringkat yang kita kena tahu semua benda. Itu yang orang muda sekarang panggil FOMO tu, fear of missing out tu. Dah jadi fobia. Ada remaja yang tak ada handphone sebab itu. Bukan sebab benda lain. Fear of missing out. My argument is, if you miss out, so what? I miss out a lot of things. Ya, betul. Jadi pada saya nak salahkan social media 100% tak tu boleh. tak adil. Tapi lebih kepada cara penggunaan yang bijak dan kita kena restrain ourselves. Itu je benda yang lebih proaktif saya rasa daripada it's just a tool anyway. Kan? Betul. Prof rasa antara pengalaman Prof lah yang paling teruk handle patient. Ada tak yang sampai, I'm sure ada lah yang sampai end their life ke? Ada So must have been a terrible experience. I think kalau you talk to most psychiatrists, clinical psychologists dan sebagainya, kalau ada yang pernah come across people who ended their life, what is common, macam-macam lah sebab kan, macam punca satu je, loneliness. Loneliness. Tadilah yang the three things lah. Self is bad, the world is bad, future is bad. Why live? Why live tu kalau ada orang keliling ataupun dia in a supportive environment, dia tak rasa lonely. Not too bad lah. Setakat fikiran je lah dia tak buat. Tapi kalau despite that, dia also lonely. Loneliness dia dua hala. Satu dia self-isolate, satu kita pun kan nak isolate dia, tak berani nak approach dia. So combination of both. Jadi saya rasa kalau kita can tackle loneliness ni, banyak benda yang kita boleh buat untuk menghalang dia daripada membunuh diri dan sebagainya. So tackle the loneliness maksudnya jumpa doktor lah and then get that treatment. Jumpa doktor tu memanglah ultimately kalau boleh, tapi sebelum jumpa doktor pun we need to mainkan peranan kita. Contohnya, mungkin saya kena explain sikit. Dah time tengok yang si anak tu duduk dalam bilik, tak nak keluar, tak makan, lonely gitu. Kita macam mana saya pernah give up, macam mana nak buat. Kenapa tak bit more proaktif? Instead macam tu, kita tahu dulu dia suka makan apa, masuk bilik tu, mama beli ni kan. Macam tu, contoh. Ataupun saja je, jomlah kita dah lama tak keluar. Macam tu. I mean, maybe the immediate response, tak nak. Tapi kalau you kept doing it, apa mesej dia?
people care kan. Tu loneliness. Tu yang dia nak tahu. Betul. Jadi bila kita rasa lonely, kita rasa murung, memang kita ada respon expected macam itu. Jadi tak boleh nak salahkan dia. Sebab tu kalau balik pada lemah iman hukum dia kan, ini benda kontroversi. Tapi saya memang was involved in one debate last time. Dan kan bila orang murung kan, ini I'm not suggesting anything. Don't get me wrong. Kena faham apa yang mesej saya sebenar. Orang debate kan, kalau orang tu murung, bunuh diri. Kalau ikut hukum yang ramai orang faham, betul. Ke mana tu? To the left. Neraka lah. Sebab bunuh diri kan. Betul. Ayat Quran katakan haram membunuh nyawa sebagainya. Tapi ayat tu pun orang tak faham. Tu tak pergi tadabbur dia elok masuk ayat tu. Dia tak boleh kita nyawa siapa. Tak ada apa-apa. Kita elok. Itu memang dosa lah. Tak ada benda kan. Sama juga macam kita bukan boleh bunuh orang macam tu. Tapi boleh tak bunuh orang? Boleh. Kalau orang tu memang macam genaya, memang Al-Quran kata ni hukum dia bunuh orang. Jadi hukum tu jelas. Kita yang tak faham. Jadi adalah seorang ustaz ni, dia hujah panjang lebar, which I agree. Bukan sebab ayat sampai hati I agree punya hujah tu. Dia ada ayat-ayat, saya bukanlah ustaz, tak boleh cerita macam tu. Tapi kenapa dia kata dalam konteks tertentu, wallahualam lah, kita bukan Tuhan. Betul. Orang tadi tu walaupun dia depressed, dia bunuh diri, sebenarnya tak jatuh dalam kategori yang sengaja bunuh diri. I've heard that too. Sebab itu disebabkan oleh penyakit. Betul. Kalau dia penyakit, that's different algorithm altogether. Exactly. Allah tu maha adil. Betul. Dia bukan judge kita. Ya. Saya tak kata pula kalau macam tu, kalau murung, okey lah bunuh diri. No. Bukan itu isu Betul. dia. Isunya kita, kalau kita sakit ataupun kita keluarga sebagai orang ramai, how to prevent that from happening. Itu yang penting. Tapi kalau dah dalam Islam ni, kalau benda yang tak disengajakan, ada sebab tertentu, tu memang ada pengecualian. Jadi, kalau kita ambil sikap macam tadi, kita akan lebih less judgemental. Sebab tu saya amat berbesar hati bila kajian buat undang-undang baru tadi untuk tidak lagi incriminate cubaan bunuh diri. Kan baru je law ni kan. Dulu kalau orang tu cuba bunuh diri, betul, ditangkap masuk jail. Betul. Tempat dia masuk dekat hospital, bukan masuk jail. Find out why they want to commit suicide. Betul. Jadi itu maksudnya. So now they have changed that law, right? The law is changed. So I felt it was so unfair kalau macam tu. Jadi dah banyak kes walaupun sebenarnya kenapa juga satu sebab kenapa law dia tukar. In the end cakap je law ni, tapi siapa yang praktis? Mana ada polis yang ditangkap? Law ada tapi most people tak ada. Polis pun dia ada juga dia punya budi bicara dia, keprihatinan dia yang tak sampai peringkat macam tu. Itu pertama. Yang keduanya, yang kes yang kita tangkap tu sudahnya masuk jail lagi senang bunuh diri. Ada macam fasiliti kat situ. Dalam ward psychiatry pun kalau orang nak bunuh diri boleh. Saya dalam penglibatan saya dalam psychiatry sebagai pakar dah 25 tahun ni pun ada 2-3 kes yang macam tu dalam ward bunuh diri. So dalam jail dan keadaan tekan dah lah kita rasa dunia ni tak baik, kita bad person, future is hopeless. Lepas tu you jail ke lagi, memang saya betul. Idiosyncratic kan. Idiosyncratic pula ego syntonic. Sesuai dengan perasaan dia. Dia lah sedih and bad person. Why stay? Dia dapat towel tu pun tarik. And let God judge. Kita tak payah judge. Kita ni siapa? Just let Allah decide. Itu kita tak payah. We don't have to take. Dah. Prof. I got a burning question. Yes. From the control room over here. Yes. I got a burning question. Like, from your own opinion, which gender that has most depression? Because from my studies and my own research, my own personal research, it's actually more common among men and less among the women, and who actually follow through with the ending of their own life is more men. And could you explain like why would that be, in those terms? Okay, very good question. Tapi fakta we need to correct. Bukan gender. Dia sebenarnya you pick up any psychiatric textbook, dia akan cakap depression dia secara umum is higher in women than in men. Okay, itu fakta. Tapi explanation lain. Fakta dulu. Is it really true? I mean, probably true lah kot. Sebab kajian menunjukkan macam tu.
But then everything dalam medicine ni we try to explain why. Jadi explanation ni memang tak konsisten. So orang macam-macam orang pendapat. Dia kata kenapa ladies are more, mungkin sebab hormonal dia changes, macam lah lelaki tak ada hormon juga. Okey, sama. Keduanya dia banyak changes yang drastic lah dulu, daripada anak dara jadi lepas tu menopause. All those things lah, dia speculate lah. Tapi one factor yang almost consistent every time bila debate the issue ialah konon je lah men don't cry. Jadi orang perempuan ni bila dia murung, dia apa, dia express, dia nangis, dia apa, dia come forward. Jadi bila come forward, tu tadilah bila you speak to your sister ke, to your parent ke, eventually adalah orang yang akan mendorong kita untuk terima rawatan. So statistik perubatan yang ada tu adalah orang yang datang ke hospital. So going by that, women are more depressed. Itunya turutan dia macam tu. Jadi man, dia depressed, tapi dia simpan kat dalam. Tadilah tak kuat, lemah iman, I should be a man, kan? Macam tu. Jadi expectation masyarakat macam tu. So in the end, they don't come or they come very late. Dan yang fakta tentang bunuh diri tadi, itu terbalik. Betul, you're right. Bila tengok pada suicide, completed suicide, memang statistik men more than women. Women banyak self-harm. Dia tulis tangan, sekarang ada istilah barunya barcode syndrome. Dia panggil sebab dulu saya tengok orang potong dia akan bentuk barcode, dia boleh scan. Okay. QR code belum ada lagi. So pattern tak pandai lagi. Barcode. Teknologi dia ke belakang sikit. Jadi women ramai yang self-harm, ambil overdose, and they are less lethal if you like. Sebabnya even overdose pun kalau dia awal rawatan dia tak banyak sangat boleh selamat. Kalau ambil cyanide tak boleh buat apa lah kan. Tapi macam tu. Sedangkan men, maybe because they're stronger, maybe ni kefikiran dia Tuhan jadikan macam mana tahu, dia contemplate lama-lama sampai dia finally want to do it, dia akan more lethal methods. Kalau dekat US kau tembak dan sebagainya. Betul. Lepas tu pisau pun dia toreh leher. Kalau perempuan toreh kat tangan, bukan lelaki tak ada, tapi banyak macam tu. Kalau lelaki yang ada sini kan more lethal methods. So in the end bila you tengok statistik completed suicide, memang men is more than women. Bukan tak ada women yang commit suicide, yang jump to the building. Tapi kalau you tengok secara umum, relatively less violent in women compared to men. Jadi kalau dekat negara yang legalize gun tu memang ramai tembak. Betul. Sebab dia kata quick way of dying. Betul. Jadi itulah, jadi perdebatan tentang suicide ni memang tak habis lah sebenarnya. Tapi kalau I nak tutup that issue, most important itulah kita kena early detection dan tackle the loneliness tadi. Tu je, the root cause is the loneliness. Okay Prof, saya rasa kita pun banyaklah ambil masa Prof daripada saya nak buat 40 minit, tapi sebab banyak burning questions and maybe because I also have that experience, I need to ask questions. Alhamdulillah, I think I'm so thankful to you Prof, coming all the way from Shah Alam lagi ke sini. It's a pleasure. Ini I kalau sharing-sharing memang I suka. Suka kan? Itulah Prof. Terima kasih banyak dan saya harap semua kat sana kalau ada soalan lagi mungkin kita boleh buat part tu kalau ada different topik kan. Dan so setakat ini untuk hari ini insya-Allah saya harap yang menonton ni boleh share lah kepada seramai mungkin supaya ilmu ni dapat stigma tu dapat dihilangkan daripada minda sahabat-sahabat kita atau semua kat luar sana. Jadi saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.